Percaya tak, RM10,000 anda boleh hilang dalam 4 tahun akibat inflasi. Tahun 2020, harga global 50 gram sekitar RM11,000 sahaja. 4 tahun kemudian, tahun 2024, harga sama mencecah RM20,000. Itu bermakna kalau anda simpan duit sekitar RM10,000 sejak tahun 2020, nilainya sudah dirompak inflasi hampir separuh, lebih kurang RM10,000 lenyap begitu sahaja. Sedangkan kalau duit yang sama anda tukarkan ke dalam bentuk emas, nilainya bukan sahaja kekal, malah berganda. Untuk elak simpanan anda dirompak inflasi dalam jangka masa yang panjang, rahsianya ialah pelbagaikan portfolio simpanan. Simpanan wang tetap perlu ada, simpanan aset seperti hartanah juga penting, dan simpanan emas jangan ditinggalkan. Setiap portfolio ini ada fungsinya dan menurut pakar kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali, simpanan di bank cukup untuk 1 ke 2 bulan belanja harian. Simpanan di ASP, tabung haji atau KWSP cukup untuk belanja hangus dan simpanan kecemasan 3 bulan. Dan simpanan jangka panjang paling selamat ialah dalam bentuk emas. Kalau anda nak mula bina simpanan atau nak alihkan sebahagian duit anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.